Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ni adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi salah satu faktornya adalah bentuk muka bumi. Dan faktor muka bumi ini terbahagi kepada tiga, iaitu tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Tanah pamah ni mewujud kepada ketinggian yang kurang daripada 10 meter dari aras laut. Ia mewujud pada hutan, dan hutan ni pula ada tiga, iaitu hutan hujan tropika, hutan monsun tropika dan juga hutan konifer. Seterusnya tanah tinggi. Tanah tinggi ni mewujud kepada ketinggian yang melebihi 180 meter dari aras laut. Hutan gunung ini, tanah tinggi ini merupakan hutan gunung. Hutan gunung ini pula terdapat jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza mengikut ketinggian. Ketiga, pinggir laut. Pinggir laut ini mewujud kepada hutan pantai yang berada di kawasan paya air laut masin, paya air laut tawar. Jadi kalau anda dah dapat satu video ini, jangan lupa like, subscribe, share dan follow Ilmu Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Ilmu Channel.